Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah taala fil kitabil aziz wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada sidang media kerana sudi memberi peluang kepada Ana untuk memberi ucapan ringkas selaku Ketua Hewi pada sesi ini, iaitu sesi 2010 dan 2011. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, pertukaran tampuk pimpinan pada setiap tahun adalah perkara yang biasa terjadi dalam sesebuah organisasi. Berlalunya pimpinan yang lepas tidak bermakna apa yang ingin disampaikan oleh pimpinan yang lalu terhenti setakat itu saja. Malahan ia sebenarnya disambung oleh pimpinan yang baru. Hanya membezakan yang dahulu dengan yang baru hanyalah cara pembawakan, sedangkan matlamatnya adalah sama, iaitu untuk membawa manusia itu kepada Islam, selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah sekalian, bertepatan dengan tema Hewi Pemerang pada tahun ini, iaitu Persatuan Ukhuwah Manifestasi Tarbiyah, maka pihak kami, iaitu pihak Hewi KPKM pada tahun ini telah mengambil beberapa inisiatif untuk menjayakan tema tersebut. Di antara objektif dan matlamat yang ingin dibawa oleh Hewi KPKM pada tahun ini, yang pertama, kita ingin merakyatkan atau memesrakan lagi ikatan di antara semua ahli, sama ada dari segi perubatan atau bidan dirasah ataupun bidan qiraat, dengan harapan kesatuan, kebersamaan kita dalam semua bidang itu bisa menatijahkan matlamat yang ingin kita capai. Yang kedua, kami juga ingin melahirkan mahasiswi yang kreatif dan juga kreatif, yang mana kita mahu mahasiswi kita ini mampu menyumbang sama ada dari segi pendapat ataupun idea, serta dapat merancang sesuatu perkara bersama dengan mahasiswa. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, sesuatu perkara itu tidak akan nampak berjaya jika tidak ada kerjasama di antara kita. Jadi kebersamaan kita, sama ada pimpinan ataupun ahli, masing-masing memainkan peranan yang penting dalam menjayakan apa yang ingin kita bawa. Oleh itu, Ana selaku Ketua Hewi KPKM pada sesi ini merayu kepada semua ahli agar dapat memberi kerjasama kepada kami sebagai pimpinan yang baru. Buat akhirnya, pesanan untuk Ana sendiri dan juga AJKT beserta dengan AJK Hewi, sememangnya kita tidak pernah mengimpikan jawatan ini. Jauh sekali ada dalam perasaan hati kita ini hubur riyasah. Di sini Ana ingin memetik kata-kata Sayyidina Ali, yang mana beliau mengatakan hubur riyasah syawilun an hubbillah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mahu jawatan yang kita inginkan itu menjauhkan kita daripada mencintai Allah. Yang mana taklifan ini adalah dari Allah, pasti Dia akan memberi pertolongan kepada kita, yang mana kita kadang-kadang tidak tahu pertolongan itu datang dari pelbagai sudut. Akhirnya semoga dengan pentaklifan yang diberikan oleh Allah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan amanah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.